Bakul besi tak keluarkan jenis ikat tepi untuk AC. So, bakul itu akan goyang kiri dan kanan. Aku custom bakul ini sebab aku banyak letak barang yang berat-berat. Buka bakul AC dulu. Beli bakul besi jenis Y suku punya. Pasang bakul Y suku, ikat skru kiri dan kanan. Pasang besi tengah. Buka papan besi yang lama. Adjust batang besi yang tengah dengan sebati. Ikat skru batang tengah dengan papan besi yang lama tadi. Kiri, kanan dan tengah sudah ikat, tapi still goyang lagi. Pakai besi tengah bakul yang lama, ikat guna skru yang panjang. Menggunakan papan besi bakul yang lama. Ikat skru kuat-kuat atas dan bawah. So, inilah hasil dia. Bila tekan, tak goyang dan padat. Aku nak custom bagi tutup atas supaya baju hujan aku tak dicuri orang. Sebab aku memang baju hujan letak dekat bakul sahaja. Mula-mula potong besi bawah